Hari ni Pak Long makan special sikit. Roti paratha Tisha pula dengan gulai sotong padu ni. Jom, let's go. Mula-mula tumis dulu bawang merah, bawang putih halia, masuk kayu manis, bunga lawang, buah pelaga, habis campur. Daun kari jangan lupa. Tomato sedikit. Untuk rempah Pak Long guna tepuk kari ikan keluaran Faizal. Satu je nama, 1000 rasa. Rempah Faizal ni tak pedas sangat. Sesuai lah untuk anak-anak pun boleh layan. Masukkan air sikit. Bolehlah masuk carrot, kentang, sikit air asam jawa dan sesudu garam. Gaul-gaul agak dah pecah minyak tu, giliran sotong lah pula masuk. Masuk sekali dengan satu sudu santan pekat. Simple je kan? Macam pekat sangat. Relax. Air sotong akan keluar. Timing hampa adjust lah kepekatan kuah. Tak nak cair sangat, tak nak pekat sangat. Just nice macam ni. Siap dah lah gulai sotong kita. Next, kita nak buat roti yang fresh, delicious, fantastic ni. Roti paratha dari Tisha. Ada banyak lagi produk Tisha yang lain. Lembut sampai ke hati. Tak susah pun nak masak dia. 3 minit je. Tak perlu minyak. Hampa balik-balik dia. Agak dah garing elok. Angkat dia. Dah angkat tu, tepuk-tepuk dia. Tu dia. Betul tak hampa? Lembut sampai ke hati. Tak tunggu orang dah.